Telur masak lemak kuning, kuah pekat berlemak, ringkas tapi padu. Makan dengan nasi panas-panas, confirm bertambah tanpa sedar. Hai korang, Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? So, bahan-bahan untuk masak telur lemak kuning, saya akan blend bawang merah, bawang putih, kunyit hidup, halia dan cili besar. Sepatutnya letak cili padi juga, baru mantap. Tapi kat rumah saya tadi dah habis cili padi. Okey korang, tanpa melengahkan masa, saya akan goreng dulu 5 biji telur mata. Style saya, kalau nak goreng telur mata, saya tak suka bahagian tepi tu terlalu garing. Dan kat tengah tu, saya suka yang lembut-lembut je. Baru telur tu bila makan rasa juicy dalam mulut. Gitu. Okay guys, disingkatkan cerita, dah siaplah saya goreng telurnya. Okey, kemudian saya masukkan bahan-bahan yang telah diblend. Kemudian saya masukkan serai dan juga lengkuas yang telah diketuk. Kacau bahan-bahan tu sampai mendidih dan jadi agak kering. Saya masukkan santan kara anggaran 1 kotak lah. Kemudian saya masukkan juga air secukupnya. Kemudian kacau-kacau lagi dan saya masukkan asam jawa sikit dan juga bolehlah perasakan dengan garam, serbuk perasa, ajino sikit dan gula putih sikit je, okey? Kemudian kacau-kacau kuahnya. Lepas tu bolehlah masukkan telur mata yang digoreng tadi. Kemudian saya taburkan juga daun kunyit sikit bagi masakan lemak kita ni bertambah cantik dan sedap. So, alhamdulillah telur masak lemak kuning kita is done. Korang, dari 5 biji telur, saya tinggalkan 1 biji untuk kakak Naila sebab dia nak telur mata kering macam tu je. So, kalau korang tak ada idea nak masak apa, bolehlah cuba resepi masak telur lemak kuning ni. Confirm suami dan anak-anak akan sukakannya. Semoga video ni bermanfaat untuk anda. Thanks for watching. Bye-bye.